Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala Rasul Karim amma ba'du. Allahumma alimna ma rasyida umurina wa ajna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan mulia, kita sambunglah hari ni. Semalam saya tak buat live malam, semalam ada kerja. Hari tadi pun saya tak buat live. Malam ni kita buat live pula lah. Mana yang sambil lalu tu tag screen. Lepas tu yang duduk kat luar tu masuk dalam. Tengok masuk dalam. Mudah lah ni, nak bayan. Hari ni hari Minggu hari ni. Pukul 9 suku. Kan? Kalau di Sri Petaling tu, ni malam Minggu ramai lah orang malam ni. Hari 27 hari bulan. 27 hari bulan ni kurang sikit orang. Orang apa? Hari ni banyak. Orang balik kampung hari ni. 7/8. Hari ni hari Sabtu kan. Esok Ahad. Lagi Sabtu bila kita buat panjang sikit live. Dan malam ni pun saya tak tahu nak live apa. Biasa kalau malam ni live kita baca 7 surah. Munjiat. Hari ni buat live. Buku saya tak bawa hari ni. Saya ada kat rumah anak saya ni hari ni. Illusionate join. Terima kasih adik. Yang lain mana tu? Dia dah masuk dah. Tunggu sekejap. Aripatani, Pakistan. Suggested. Penang. Lawan jumpa Penang. Siap Penang. Complete queue. Complete guest for reward. September. Adi, terima kasih. Dari ni cerita pasal apa? Pasal agama. Kisah Nabi dakwah Nabi-Nabi lah. Buat Nabi ni semua buat dakwah kerja kehidupan Nabi ni. 25 orang Nabi, 25 orang Rasul. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 55 orang Nabi, Rasul. Allah cerita dalam Quran. Kena buat usaha dakwah. Kita tak pandai buat usaha dakwah sebenarnya. Semua daripada Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Ilham Hasan, Maulana Sa'ad. Semua cerita tentang dakwah. Jadi dapat dakwah ni, di Malaysia ni, banyak orang dakwah tapi bukan cara Nabi. Dia ingat dakwah apa? Baca Quran ingat dakwah. Dah baca Quran bukan dapat dengan dakwah. Majlis Musabakah. Majlis Musabakah. 3K bilu. Ni ramainya. Madrid. Tuan, Madrid 12. Terima kasih Hadi. Ini kita 900 plus. Ramai kan. 100 lebih. Mim dan Mimi. Terima kasih Hadi. Perbincangan tentang dakwah dan Nabi-Nabi. Komen pendapat anda. Sudah dakwah. Jadi sebenarnya sudah dakwah ni. Kakak Maria Amin. Hai Maria Amin. Terima kasih Hadi. Fadilah Ahmad. Terima kasih Hadi. Kita sedang berdakwah lah. Dakwah sebenarnya kerja kita. Cuma cara tu salah. Semua nak berdakwah. Budak-budak zaman Nabi pun reti nak berdakwah. Pergi perang. Sebab apa?
budak-budak yang go live sampai 10 minutes. Semua nak berdakwah. Sebab ni kerja yang pilihan Allah. Kenapa Allah pilih kan mana dia beritahu apa sebab kita dipilih. Kenapa kita agama ni tak semua orang boleh buat sudut awal. Dia bikin dipilih. Allah SWT pilih. Saya tak ingat lah dia beritahu kenapa kita dipilih. Cuma kalau saya tahu yang kita dipilih sudut awal ni macam Nabi Allah pilih. Buat sudut awal Allah pilih juga. Allah pilih Nabi. Sebab tu Allah pilih. Macam mana Allah pilih kita buat usaha dakwah tabligh, macam tu Allah pilih Nabi-Nabi. Tapi perjuangan Nabi-Nabi tu lain lah. Perjuangan Nabi, umat Nabi Adam, Nabi Adam, Nabi Nuh, umat dia Allah pilih dalam umat dia satu orang Nabi. Umat dia pun tak ramai. Yang dapat yang berjaya pun 83 orang. Nabi Muhammad berapa orang berjaya? 124,000 orang. Muhammad 124,000 orang. Nabi Nuh. Tak ada orang dapat tandingi dakwah Nabi Muhammad SAW. 124,000 orang. Nabi Nuh 83 orang je. Nabi Musa ada tak sampai Nabi Musa. Cuma Nabi Musa dia banyak kaum. Tak sampai 124,000 orang. Contohnya satu kaum contoh ada berapa? Lah kalau 10 Nabi Musa apa lagi? Macam kabilah lah 10 golongan. 10 bangsa contoh. Macam sini kan. Ada Melayu, India, Cina, kan, orang putih. Ada Yahudi, Nasrani, Israel. Jadi bersama Nabi Musa tu, Bani Israel, semua Bani Israel. Bani Israel ada berapa? 10 Bani Israel. Bukan katakan 10, dia kata 12. Banyak kaum. Itu sebab Nabi Musa beza dengan Nabi lain. Nabi Musa boleh dianggap sebagai Nabi kedua lepas Muhammad. Nabi Musa Nabi yang banyak terima ujian. Nabi Musa. Ramai orang ikut Nabi Musa. Nabi Isa dakwah pada hari Hawariyun je. Hawariyun ada 7 orang je. Yang ikut Nabi Isa, yang lain tu semua tak ikut. Nabi apa lagi? Nabi Saleh. Allah tak beritahu. Dalam Quran berapa orang pengikut dia tak beritahu. Tak ramai juga. Kan? Maknanya dia kita umat Muhammad ramai. Baik sekarang umat Islam 2 bilion umat Islam. Itu kata dakwah ni kerja kita. Kena buat kerja juga. Tak ada cara lain lah. Allah pilih kita. Macam mana Allah pilih orang buat sudah dakwah tabligh macam tu Allah pilih Nabi-Nabi. Nak pilih kerja ni bukan senang. Go live for 100 minutes. Bukan senang. Kita bersedia untuk buat dakwah. Dia orang tak buat tak bersedia. Buat dakwah ni kena banyak ujian. Banyak halangan. Tak macam orang lain tak ikut sebab itulah dia orang. Allah tak pilih lah tu. Allah tak pilih dia. Lepas tu dia memikir-mikir. Aku nak ikut ke tak nak ikut? Aku nak keluar ke tak nak keluar? Kalau buat kena keluar tu yang tak nak lah. Dia rasa bila dia buat usaha agama, dia akan hilang agama, akan hilang kesenangan, hilang kerehatan, hilang apa lagi? Hilang dunia dia, hilang kerja, hilang kerja, hilang harta jadi sikit, nak keluar harta kurang, masa rehat kurang, diri dia rasa diri dia tu apa rugi. Tak sedia untuk sahih dengan sahabat. Diri dia untuk buat dakwah tu dia tak sedia. Diri dia. Sebab kalau ikut tabligh ni memang apa macam contoh macam orang perang kan. Sahabat sediakan diri dia. Kena pergi perang, kena syahid, kena tinggal keluarga tu diri dia, kena tinggal keluarga diri dia. Diri masa harta kurang. Contoh dirilah di masjid surau dah ada tapi diri dia tak sedia untuk ke masjid untuk ke surau setiap hari. Tak sedia untuk setiap hari. Dia kata kalau aku buat setiap hari ni
Rugi. Dia tak nampak pun. Allah berikan bahasa Allah beri nikmat pada dia tak nampak. Dia tak dapat, dia tak dipilih. Bila orang keluar je, keluar 3 hari yang kedua, 3 hari 4, Allah nak orang pilih lah. Dia pun tak kisah pilih ke tak pilih tak apa. Jangan mengikhlas. Dia bila betul Allah nak tu. Kita bagi Allah, maknanya kita ni dipilih. Tak payah suruh buat je kerja agama. Itu penting ni, kerja agama ni. Macam saya rasa. Saya rasa saya dipilih. Kita bukan rasa dari dipilih, tak. Kita rasa kita ni bertanggungjawab pada agama ni. Taklah kita nak rasa apa tu fardu ain ke wajib ke, tak, bukan gitu. Perbaiki diri. Kita nak belajar nak masuk ke syurga. Nak dapat redha Allah. Nak jadi orang yang bertakwa, nak jadi ikhlas. Nak ikut jejak sahabat, nak ikut kerja Nabi. Itu pun sampai tahap tu. Saya fikir saya tak nak masuk neraka itu je. Bila kita buat usaha dakwah, Allah selamatkan kita daripada azab api neraka. Beritahu, kalau kita Allah selamatkan api neraka, kalau kita buat dakwah dah tentu. Dah tentu Allah selamatkan iman kita, selamatkan agama kita. Mana selalu berterang perkara tu kan. Jika kamu buat dakwah, kamu dah kita dengar nasihat Maulana macam tu kamu. Dalam usaha dakwah ni. Terima kasih Ambatukam. Join, terima kasih. Hai Ambatukam. Lepas tu bila kita rasa kita dipilih, aku tak pilih, engkau Islam juga, saya Islam juga. Pilih bukan pilih. Itu dah fitrah, dah lahir dalam agama Islam. Masuk Islam tak bukan dipilih. Saya kata ni Islam dah pilih awak tu. Awak pilih orang Islam dan orang kafir, itu je lahir dalam agama Islam. Tapi kalau tak buat dakwah, kena masuk neraka dulu, baru masuk surga. Pilih untuk buat, dipilih macam Allah pilih Nabi. Mana macam awak tu pengikut Nabi je. Nabi, pengikut dia. Macam Nabi, dia Nabi. Sama je lah. Umat dia. Nabi dia buat dakwah, dia tak buat dakwah. Umat dia tak buat dakwah. Macam kita buat dakwah dalam kampung tu, kita seorang je buat dakwah. Orang keliling ni, Allah tak pilih dia. Dia kena macam dia di Nabi kampung tu. Dia buat dakwah kampung tu. Jadi orang kampung kena ikut dia je lah. Dalam kampung tu ada ramai 2-3 orang je buat gas, buat dakwah. Satu kampung dia tak buat dakwah. Dia ikut je, dia umat je. Tapi bila itu masuk dakwah ni, umat dulu paling ramai pun 124,000 orang je. Nabi Muhammad, Nabi sekarang ni dah lebih dah 2 juta. 2 juta buat usaha dakwah zaman ni. Bukan 124,000 orang. 2 juta lebih. Sebab apa? Ni Maulana Ilyas 2 juta orang tiap-tiap tahun. Ada je. Beza. Nabi 124,000 orang. Membandingkan tu lah. Dia 2 juta. Tapi bila kita buat usaha agama ni, Maulana Ilyas pun termasuk pengikut Nabi juga. Yang daripada 2 bilion tu, Maulana Ilyas, Maulana semua ikut Nabi Muhammad SAW. Maknanya kalau kita paling kurang buat usaha agama ni, 1 orang, kita buat kampung kita. Kita nak ajak orang. Kalau kita buat agama, kita balik keluar 40 hari. Balik 40 hari tidur, tak buat apa. Tak boleh. Kita ada fikir, tapi kita kena fikir macam mana kita nak hidupkan agama ni. Kat surau masjid, ajak jiran sebelah, buat gas kampung kita. Macam tu.
Tapi 2 juta. Nabi Muhammad sampai sekarang 2 bilion lah orang Islam. Lagi banyak daripada dulu, daripada sahabat. Itu je bezanya. Kita ada berapa yang kita dapat agama ni? Orang ikut kita. Seorang ke 2 orang. Kalau tak ada langsung orang ikut, tu masalah. Kita tak buat kerja tu. Kalau kita buat kerja agama, 2-3 orang. Dia akan cari lagi. Orang ni 2 orang, orang ni 2 orang, orang ni 2 orang. Kumpul. Cukup 10 orang, boleh keluar 3 hari. Satu jemaah 3 hari. Lepas tu, ada pula macam tempat-tempat. Orang fikir agama. Ada tempat untuk popular life. Itu usaha agama ni. Kita namanya fikir umat. Allah bagi kita fikir umat. Fikir nak keluar sebab kita nak buat kerja. Nak mahirkan keluar 3 hari, 40 hari, 40 kita nak buat kerja, kita nak mahirkan diri kita dengan kerja cara yang betul. Ni kan 3 hari, 40 hari tak betul lagi. Lepas tu nak belajar betulkan dakwah kita tu. Biar macam dakwah Nabi SAW. Kita nak betulkan dakwah. Lepas tu, kalau bagi yang nak keluar 4 bulan, 40 hari, kena hidupkan 5 amal. Kena hidupkan 5 amal. Buatlah amal apa-apa pun. Orang tak buat, kita buat seorang. Sebab kesan tu pada diri kita. Kita yang Allah yang kita dapat banyak. Banyak kita belajar dan 5 amal. Pertama, apa? Pertama. Fikir harian. Kita pun keluar 3 hari. Nak buat macam fikir harian. Tiap-tiap minggu ada mesyuarat. Seminggu sekali mesyuarat halkah. Dalam mesyuarat halkah tu orang selama yang 40 hari, 4 bulan contoh kan. Dia ambil syak. Contoh sini dalam bahagia. Siapa Cik Zaini. Dia bukan buatkan Sri Bertaling bukan kat Temeloh je. Sebulan sekali khidmat di Sri Bertaling. Lepas tu kan keluar lagi IPB. Macam-macam banyak pengalaman. Jadi kita nak belajar dengan dia. Kita daripada halkah kita ada halkah. Jangan seorang-seorang kan. Bawa kepada masyarakat halkah. Dia ada suasana sikit pun, dia seronok. Macam ni. Kita bawa kepada masyarakat halkah. Ramai, tempat halkah ada berapa? Ada 11 halkah. Sebelah-sebelah tempat yang datang kumpul. Suara dalam bahagia. Jadi macam itulah. Kita lagi masyarakat halkah. Lepas tu ada pula masyarakat zona. Tiap-tiap zon ada zon pula. Zon Temeloh, zon Petakak. Macam zon saya pun tak tahulah tu. Ada zon. Tak payah tak payah buat. Zon pun sebulan sekali. Halkah seminggu sekali. Pergi masyarakat kan. Tapi yang pergi halkah mentakak ni fikir-fikir match lah, orang lama lah. Macam kita orang biasa ni tak pandai sangat. Halkah kena pergilah, misalnya halkah seminggu sekali. Kalau dah fikir main halkah sebulan sekali. Orang yang bertanggungjawab untuk kawasan mahalah dia tu buat zona takak besar sikit. Sebulan sekali mesyuarat. Hantar laporan. Berapa halkah, berapa orang, 2-3 hari, berapa orang, 40 hari, berapa orang, 4 bulan. Itu mesyuarat zona. Lepas situ, tazkir lagi. Untuk ke Sri Bertaling pula. Untuk khidmat 10 hari ke. Biasa macam tu lah. Kan? Tapi kalau kita tak kisah. Kalau kita nak agama, tak kisah. Mana-mana mesyuarat kita boleh pergi. Kan? Kalau pergi, kerana Allah. Maka Sri Bertaling ada orang masuk je. Ni janggut apa semua. Fikir main. Tenang tu pergi Sri Bertaling tu. Kalau tak pergi masyarakat halkah. Tak pergi masyarakat zona. Macam saya buat kerja. Saya pergi masyarakat halkah je. Pergi zona tapi ramai sangat. Berzukur sampai dia tak pergi lah. Saya malah cakap. Sebab saya segan nak cakap macam tu. Kalau pergi pun saya diam. Saya dengar. Masak jalan tu saya pergi. Saya tak jadi. Bukan macam surat jantung lepas semua. Tuan yang Temeloh ni pergi. Dia duduk tengah-tengah je lah. Tanya sikit. Jalan bahagia berapa orang. Apa takaza. Ada takaza. Tak ada takaza pun. Jantung pun tak ada orang takaza. Kena jauh. Kalau ada pun seorang 2.
Bendera jauh, bawa ke Septali, bentuk jemaah. Daripada Kedah seorang ke, daripada apa mana, daripada Selangor, daripada KL, daripada Pahang, daripada Selangor, daripada tu je lah. Jarang jumpa orang Negeri Sembilan Melaka pergi Septaling, tak pergi Septaling, jauh sangat. Jarang dengar. Dia orang sana, dia jauh sangat dari Septaling, mesyuarat dia dekat Jerantut lah, ataupun Kuantan. Betul. Di Septaling lah, di belah sana utara sana, apa, dekat Penang, Penanti, daripada Penanti Malaysia ada dua, Kubang Bujuk pada Kubang Bujuk ke Septaling juga. Orang Terengganu di Kubang Bujuk. Ini tuan-tuan mulia, sudah awal penting. Masuk agama, itu dakwah, kerja Nabi-Nabi. Jadi itu bab kerja agama. Bab yang keduanya ialah selamat sesa kubur. Jadi kita di alam lain, tapi masuk alam kubur, alam barzah lagi, di mizan, di sirat. Di mana orang-orang ni? Orang tabligh, surat lah yang ni apa? Itu apa? Kita ni duduk di mana? Itu bila buat usul dakwah tu. Kita selalu kita fikir yang buat dapat Nabi-Nabi lah. Ni baru Nabi-Nabi buat kerja. Kita surau apa semua dia orang dah macam sahabat, semua masuk surga je. Di akhirat esok, Nabi kita jumpa Nabi. 22 Nabi. Adam, Nuh, Saleh, Ibrahim. Inilah Nabi. Sampai Nabi Muhammad. Last sekali juga jumpa Nabi-Nabi dulu. Umat-umat sebelum Nabi bangun dulu, jumpa Nabi mereka. Kita umat Muhammad, jumpa Nabi Muhammad di Al-Kausar. Tak semestinya. Tak dakwah, satu kerja. Lepas tu nak masuk ke kubur pula. Bukan semua orang berjaya, cuma tabligh ni surat-surat Maulana orang ni yang akan pimpin kita esok. Kita duduk bersama mereka nak jumpa siapa tu. Kita tak jumpa terus. Dia bagi satu golongan pergi jumpa Nabi. Bukan seorang-seorang. Dah bagi 12 barisan, 12 jenis manusia hari akhirat esok. Dari kita macam mana kita kenalah Farijah Ahmad, terima kasih hadir. Rif 99, terima kasih hadir. Burung Hantu, terima kasih hadir. Nik, terima kasih hadir. Mana kita duduk? Tak tahu lah macam mana. Saya pun tak tahu macam mana. Nasihat harap kita tahu macam mana. Kita pun tak tahu macam mana. Nabi duduk kat mana? Tak tahu. Ada Nabi satu tempat, Nabi lah. 12 Dan surah Waqiah mula bagi pada 2 lah. Satu golongan kanan, ada 3 golongan. Golongan kiri, golongan kanan. Ada 3 golongan yang dari tengah tu. Dalam Quran tak cerita golongan ketiga tu.
Golongan 3 lah golongan Nabi lah. Golongan 3 lah golongan Nabi-Nabi. Salihin, sadiqin, syuhada, salihin. Golongan yang ketiga. Kiri kanan. Kiri ahli neraka, kanan ahli syurga. Yang buat kerja je ni, tengah-tengah ni. Golongan Nabi-Nabi, golongan usaha dakwah, golongan ahli syurga. Duduk tengah. Macam mana tuan-tuan? Lepas tu Allah bagi pula pada 12. Ada 12 pula. Daripada yang neraka ni dah tak lepas dah. Yang neraka dah tercukup dah kan. Neraka dah tak kira dah. Tunggu dulu Nabi kata. Yang neraka ni akan jumpa di mahkamah. Di mizan. Orang yang bersalah. Orang kafir ke, orang Islam ke apa. Golongan kiri. Jadi daripada golongan kiri tu, golongan Nabi ada berapa kan? Umat-umat. Golongan Nabi-Nabi. Yang tengah. Golongan tengah tadi, kan? Nabi, Rasul, Hafiz. Dia bangkitkan bersama satu golongan. Di golongan kanan ada satu. Daripada golongan kanan tu, golongan Islam, orang yang beriman. Kaum Nabi tengah tu, kaum Nabi bersama kaum dia lah. Kaum dia. Di Nabi Muhammad, golongan kanan. Muhammad ada 12 pula di golongan di situ. Pecah lagi pada 12. Daripada 10 golongan, 10 ke 12. Ada orang kata 10, ada orang kata 12. Tapi saya baca 12. Saya tak jumpa pula ada kata 10. Yang belah laut tu kan. Terbelah 12 lorong. Bukan satu lorong. 12 lorong terbelah. Jadi orang kata satu lorong. Al-Quran bagi tu 12. Dan golongan yang Nabi Muhammad bawa tadi tu. Ini golongan Nabi. Okey, orang kafir habis dah cerita. Golongan Nabi Rasul ni. Cerita apa? Golongan Nabi-Nabi. Jadi kita umat Muhammad duduk golongan kanan. Ni Muhammad ada 12 pula. Daripada 12 tadi 12 pula lorong. Ada 12 pula barisan. 12 tu satu je yang betul-betul. Satu je yang betul-betul buat dakwah Nabi. Sebelah lagi tu kita bicara dulu. Tak lepas lagi. Situlah. Jadi kita umat Nabi, kita duduk mana? Kita duduk golongan kanan lah. Tak umat yang orang Islam saja. Yang kafir, Hindu, apa agama-agama yang tak beriman. Last sekali duduk dulu golongan kiri. Jadi golongan Nabi. Itu pun bagi ke 25 Nabi je kan. Golongan tengah Nabi. Kita duduk, kita nak tanya tahu kita nak duduk ke mana. Kita umat Nabi SAW. Nabi depan sekali. Habis seperti umat lain tu, Nabi Allah tepikan dulu. Dengan Nabi-Nabi ni tepikan dulu. Golongan tengah tu. 124 orang Nabi. 123 orang Nabi lah. 123 atau 122 orang Nabi. Complete plus one. Okey dah, ni nanti dulu. Golongan Nabi ni pun apa yang Nabi itu pun dah semua surga. Nabi-Nabi dah hasil lah. Ini orang ahli, ini ahli neraka. Nabi Muhammad pun dah hasil lah. Ini agama ahli neraka. Ini Nabi-Nabi yang Islam. Bila nak mula hisap, umat Nabi dulu salah hisap dulu. Baru Nabi lain daripada tu. Berapa ribu tahun. Jadi umat Nabi, kita umat Nabi lebih ni, kita cepat lagi masuk surga. Paling lama pun tak sampai 1000 tahun, kejap je. Tak sampai pun beribu tahun. Mungkin berpuluh tahun je. Umur pun pendek-pendek je. Tengok umur Nabi panjang, pisah dia. Umur sampai Nabi Nuh, Nabi Adam sampai 1000 tahun. Lambat kan persiapan dia. Lambat. Jadi cepatlah perhisapan dia lah. Cepat perhisapan antara Nabi Muhammad dulu.
Nak cepat sikit Nabi Muhammad hidup 60 tahun, 70 tahun je. Selesai salam dulu. Lepas tu, 12 tadi. Mana yang Islam, yang ahli neraka, itu dah asing dah. Pada 10 golongan, ada 10 ke 12 golongan. Yang pertama, yang sahabat-sahabat, 174 ribu sahabat, 70 ribu sahabat. Itu akan apa? Macam Nabi jumpa sahabat lah. Sahabat-sahabat dulu. Itu betul, bukan sahabat dulu. Yang lagi lagi dulu. Lagi macam kita dulu. Sebab itu lah dulu. Masuk seorang-seorang sebatas kilat. Lepas satu golongan. Daripada 12, satu golongan je, semua ahli syurga. Ahli syurga betul lah. Masuk hisab lepas hisab. Berapa jumlah dia dalam tu? 70,000 orang. Ataupun tak banyak sangat, 70,000 orang. 70,000 orang. Sikit nak bandingkan dengan 6 bilion. 70,000 orang dulu. Lambat sampai. Dia minta lagi. Nabi Muhammad doa lagi. 70,000 orang lagi. Sampai 3 kali. 70,000 orang. Lepas tu barulah Nabi Muhammad masuk syurga bersama-sama mereka. Tinggal tadi berapa tadi? Tinggal daripada 12 golongan tu. Tinggal yang tu lah. Tinggal yang apa? Tinggal golongan yang lambat masuk syurga lah. Saya pun tak tahu lah, tapi dia bukan gitulah. Maknanya itulah kelebihan Muhammad. Masuk syurga dibandingkan Nabi Muhammad dahulu. Kita memang tak tahu kita duduk kat mana. Barisan ke berapa, nombor berapa. Macam kita lahir jugalah, kan. Mana tahu. Mana kita ingatnya, kita lahir. Mak kita pun tak kenal juga. Mana satu mak kita, itu mana ingatnya. Mana kita tahunya, kita kat mana. Nak tahu kita kat mana, kita kena buat dakwah. Lepas nak dah mana tak kisah lah. Memang kita akan surga sepantas kilat punya. Surga tanpa hisap. Sebab usaha agama. Itu ikhlas. Nabi kenal mana umat dia. Bercahaya. Ni umat aku, umat. Bawa dulu umat Nabi SAW. Yang lain ni tak tahu macam mana. Jadi kita nak tahu kat mana ialah bila kita keluar 3 hari 44 bulan, lepas tu anak kita meninggal masukkan syurga. Kita dah syurga dah. Jadi kita buat agama tapi anak keluarga kita tak masuk juga. Tak masuk juga syurga, neraka juga. Macam mana macam tu? Di mana kita berada masa tu, kan, di akhirat, daripada masyarakat. Kita mana tahu kita kat mana. Macam kita lahir, kita mana tahu umur ayah kita. Dah umur dah besar 2-3 tahun, 2 tahun dah tahu dah. Oh ni ayah aku, ni mak aku ya. Oh ni macam ni, macam ni. Bila kita sampai di sana esok, kita tahu lagi kita golongan yang mana. Kita tahu bila kita disusun. Maksudnya kita tak tahu lagi ya. Bahawa ni kubur cekal katu. Tengah cari mana, pada masyarakat masa tu kan. Serabut, tak tahu mana-mana, tak jumpa, cari mana. Jadi, itulah, masa itulah. Allah, malaikat penyeru datang. Dia menyeru. Hari penghisapan nak susun dunia. Lalu malaikat datang. Dia asing-asingkan kita ni, tempat ni. Susun dulu. Susun dulu. Ada daripada 3 golongan dia pecah lagi daripada 12. Itu tempat kita. Tapi kalau kita tak ada golongan, terus je surga. Itu lagi hebat ya. Syahid semua tu sahabat ya. Tak, saya pun tak tahu ke mana. Kita kan telanjang di akhirat. Telanjang.
Tapi orang beriman ada. Allah bagi kain, Allah bagi seluar. Boleh pakai. Orang yang telanjang ni orang yang apa? Mari amin. Terima kasih adik. Ni terima kasih adik. Kita asal saya ada rasanya pakai pakaian tak bogel pun. Celahir lah. Malu lah duk akhirat. Nabi-nabi memang tak bogel lah. Berapa kan? 91. Tak kisah. Dalam agama ikhlas kita buat saudara ni. Tak fikir pun duduk kat mana. Silap-silap. Kita duduk atas tu. Rupanya kita yang yang apa? Orang tanggungjawab di akhirat. Kita orang tanggungjawab. Tu tak tahu. Di tempat kita kat mana. Cuma saya tahu kan, tempat kita ni dalam syurga tu, di akhirat tu macam haji pergi Mekah lah. Orang berterabur apa semua, tak siapa-siapa, negara mana. Jadi saya boleh menang orang ni lah, yang akan duduk di aras Allah SWT tu. Bagaimana nasib kita. Tuan-tuan cakap macam tu je lah. Lepas tu mana Nabi, Rasul, Hafiz duduk sana tempat. Tak tahu siapa kita. Jadi saya dah tentu kaum 5 orang duduk ke atas sekali tu. Duduk di mahkamah, di mizan, di sirat. Jadi tuan-tuan duduk kat situ. Jadi orang usaha agama tabligh sahabat-sahabat terus dalam syurga. Dah habis dihisap dulu. Masa sebelum dia dah hisap masuk syurga, tinggal tadi bagi pula kepada golongan. Tak payah fikirlah. Mana yang berlaku di dunia akan berlaku di akhirat esok. Dalam fikir. Berapa? Imam Jabir Ahmad. Total view 36 je. Cukup harap 10 kita berhenti lah 10 minit ni. Penat lama tak buat live. Ada itulah pentingnya iman. Ini sebab iman. Dua perkara kita kena buat. Dua perkara. Nizam Bangau kena buat. Di manakah kita akhirat esok? Dia tanya. Entahlah. Siapa yang di akhirat esok? Malaikat lah, malaikat. Tapi bila saya di surga esok, saya kena baca ta'lim. Allah SWT baca Quran. Macam tu dia apa? Al-Quran dengan ta'lim sama lah. Benda yang sama lah. Baca, Allah baca lah. Dengan Allah baca Quran lagi, kita nampaknya. Dengan Arabnya, dengan bahasanya. Baru kita faham. Saya bukan nak melalui ni, cerita je apa yang saya tahu lah. Di manakah kita? Entah. Macam surat Malaysia, apa tu nama? Dr. Suha. Tuan-tuan saya cari tengok, saya duduk sebelah Allah ya Allah. Dia dengan Allah ya Allah. Allah
Dekat lagi tempat dia di akhirat esok. Tu syorok-syorok fikir mana-mana. 70,000 dah habis semua umat masuk. Umat Nabi yang dah dijamin syurga 70,000. 70,000 lagi ada 3 kali 70,000, 210,000. 210,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga sepantai kilat. Masuk syurga mendapat catatan belak tangan kanan. Selamat sisi kubur. Berkat rezeki. Ni 5 ni. Sebab pemayan tadi tu ada 210,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Orang ni dulu akan masuk syurga. Yang golongan yang nombor yang 12 hari tu. Yang akhir sekali. 1, 2, 3, 4. Golongan yang akhir 12. Yang ke-12 itulah kita. Itulah 210,000 orang. Yang berkat rezeki, selamat si kubur. Kita sebelah kanan. Nanti cek sepantai kilat masuk syurga tanpa hisap. Ada 210,000 orang. Golongan yang dijamin syurga. Sahabat-sahabat. Sahabat orang apa? Mazhab orang Belanda. Dia boleh share. Taliban. Tu je lah. Daripada tu 210,000 orang. Lepas tu orang tanya pula selepas pada tu tanya pada orang Islam pula. Orang Islam yang tak buat dakwah. Orang Islam yang masuk syurga tanpa dakwah. Ada juga kan. Orang Islam syurga tak ada dakwah. Sebab apa tak ada dakwah itu lah. Sebab dia tu yang kedua lah. Yang kedua. Dia menyokong agama. Anak dia ke adik anak dia ikut dakwah ke apa. Dia tu lah. Ataupun Nabi-Nabi. Habis Muhammad dulu baru Nabi. Habis Muhammad dulu baru Nabi. Kedua. Dan daripada golongan Nabi tu je lah. Satu golongan je masuk syurga tu. Yang lain ni tak tahu macam mana. Dia ni kena minta syafaat. Kena cek dulu. Cek dia punya semayang dulu. Orang dia cek semayang dulu. Pilih lah macam tu. Orang yang semayang ni. Semayang seorang. Habis satu golongan. 3 sampai yang ke-12. Itu disirat tadi 10 orang tadi. Disirat. Tempoh lama sikit. Tak apa. Nanti saya tengok. Apa ni yang ke-12 golongan ni. Dia orang pun tak terang kan. Dia kata daripada 12 golongan, satu golongan je yang masuk syurga. Pokok Serai join. Osman join. Terima kasih Hadi. Osman terima kasih Hadi. Pokok Serai terima kasih Hadi. Ni terima kasih Hadi. 10 lah. Cukup lah daripada ni. Mengantuk lah lama-lama kan. Ni ramai view 39 orang je. Tapi itu sebagai tak penting sama tu. Itu ilmu dia. Kita buat ilmu tu pun itu pun ustaz berapa bukan ilmu lah. Ilmu lah. Ilmu lah. Ilmu kita dapat amal. Ilmu contoh kita beramal untuk beramal. Ni kisah cerita. Kisah daripada di akhirat pada masa nak tahu kisah itu je. Tu cerita. Tak ada apa pun, tak ada cerita buat iman apa dah. Iman, ilmu, amal tak cerita lah. Sebagai ilmu lah. Macam kisah para sahabat. Sahabat pengorbanan apa, ini apa sebagai ilmu. Nak tahu itu je. Ilmu macam kita nak tahu sebenarnya mana yang utama.
haram ke, halal ke, makruh, wajib, sunat. Itu ilmu. Renungan. Dan benda tu pun nak cerita pun nak buat apa, tak penting. Yang kita tahu sebenarnya ialah kita buat kerja dakwah ni Allah pilih. Kita pilih diri kita sendiri. Allah pilih. Betul, kita pilihkan diri kita sendiri untuk dipilih selalu. Dia orang tahu agama, dia dipilih mulanya, tapi dia tak istiqamah. Dia buat kerja agama tak istiqamah. Itu yang kena tendang, berusaha. Kalau dia kena tendang usaha, dia tak mampu lah. Tak mampu nak hadapi ujian daripada Allah SWT. Dia kata agama ni menyusahkan dia. Agama ni tak payah sembahyang je, menyusahkan dia. Jadi gagal lah macam tu. Jangan fikirlah, macam kita fikir di mana kita esok. Macam kita fikir zat Allah. Kawan-kawan tak fikir zat Allah SWT. Tak boleh fikir zat aku di rumah. Aku ni dia ada baru. Semua kan. Tu, macam kita fikir gitu je lah. Kalau kita fikir macam tu, dengar ceramah hari-hari, lama-lama kita lupa kerja agama. Tak apa. Lama-lama kita lupa. Quran tak baca dah. Zikir tak buat dah. Ustaz bukan ajar benda tu. Tabligh yang ajar benda tu. Benda-benda ilmu ni semua tabligh yang ajar. Ada Fadil Amal. Ustaz tak ajar benda tu. Dia pun baca buku tu juga. So, Ustaz pun tengok buku tu juga. Dia Ustaz berzikir. Buku tu memang dia baca juga. Memang dia, ada yang ramai yang keluar pun. Kita tak tahu. Tapi berjaya gagal tu, kita fikir diri kita sendiri. Kita fikir diri kita sendiri. Adakah kita ni, kalau kita rasa kita berjaya lah. Kalau kita rasa gagal lah. Dan tak ada rasa pun. Gagal ni tak tahu apa-apa lah. Berjaya. Ini caranya nak berjaya. Tak pilih kawan. Tak pilih tahu perintah Allah. Nak buat ni perintah Allah. Makan perintah Allah. Tidur perintah Allah. Jadi dia tak tahu benda tu. Dia ingat perintah Allah ni apa. Allah merintahkan kita solat 5 waktu, bayar zakat, puasa, haji. Itu ya perintah Allah yang dia tahu. Perintah Allah. Lepas tu bila dakwah ni bukan perintah Allah. Ni kerja Nabi Muhammad, ni kerja rekaan. Mana pula? Apa? Reka-reka. Tahu sepuluh lah. Mereka melalut pula. Ada online. New here. Stream smoke on your end. Dah macam mana? Bagi saya itu je lah. Ini pun lemah kan rasa. Macam mana? Biar tuan-tuan fikir. Tengok, mau nak lihat dia fikir. Baru tu baru tak ada syurga. Bukan keluar je, buat kerja agama. Cari
sama sahabat dia, orang mana-mana buat ta'lim, fikir iman, amal, fikir agama untuk selamat daripada api neraka. Tapi kalau kita tinggal sembahyang sengaja, tak sembahyang betul, memang neraka lah. Macam tu. Yang penting ialah apa ni, kita istiqamah terus je. Tak perlu fikir mana duduk kita. Di akhirat esok. Lepas tu kita tak boleh mengaku ahli syurga. Jadi mengaku Tuhan, mana boleh mengaku ahli syurga. Mana tahu Fir'aun mengaku Tuhan, sesat. Saya ni ahli syurga. Ya, kalau syurga neraka saya mana tahu. Tak ada orang ngaku Nabi Muhammad dijamin syurga bukan bawa ahli syurga. 10 orang dijamin masuk syurga. Dijamin. Jamin tu, bila Nabi jamin, garanti masuk punya. Tak tahu ke mana dia masuk, tahulah. Kita ngaku saya ni ahli syurga dulu, tak boleh ngaku. Jadi macam Fir'aun soal ngaku Tuhan. Dia dijamin. Jamin tak ada lah. Cuma contoh 10 orang Maulana apa semua tu. Tu apa, dijamin, kita bukan jamin masuk, jamin dalam syurga buat 5 amal, semalam 5 waktu. Tu dijamin. Tanda-tanda masuk syurga tu ada kan. Tanda-tanda. Sekali kalau kita tak jaga sembahyang, habislah kita. Memang gagal. InsyaAllah. Semoga kesimpulan yang ini itulah kita fikir kita kat mana. Cuba jadikan ilmu bermanfaat tu. Kalau ustaz cara dia dakwah. Kalau kita kat TikTok, buat ilmu bermanfaat. Ustaz buat buku ke, cari beragama, ilmu bermanfaat. Kita beramal, orang dapat amal. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amal yang kita sampaikan. Subhanallah bhamdi, subhanallah bhamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah.